So kalau kita makan banyak sangat waktu buka puasa tu, penuh dah dengan makanan, penuh air, udara tak ada, udara semua keluar waktu tarawih. Cuma Nabi SAW pesan bila tadi Dr. Atik kata jangan bila buka puasa melantak kan, sampai apa, pergi tarawih tu kita dengar orang sedawa, lepas tu kita boleh bau dia ni makan apa, ni makan apa. Iaitu adalah bila Nabi SAW pesan, Nabi kata tidak seorang anak Adam mengisi satu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Kemudian Nabi kata cukuplah kamu makan untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya bukan makan sampai bongkok tulang belakang, ke depan atau ke kanan, tapi untuk tegakkan tulang belakang. Dan Nabi kata pecahkan perut ni kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk air, satu bahagian untuk makanan, satu bahagian lagi untuk apa? Aiskrim. Bukan. Satu lagi bahagian untuk udara. Air, makanan, udara. So kalau kita makan banyak sangat waktu buka puasa tu, penuh dah dengan makanan, penuh air, udara tak ada, udara semua keluar waktu tarawih. Jadi kita kena bagi ruang untuk perut kita. Ada 3 komponen tu. Udara keluar waktu tarawih tu sama boleh batal tu.